Hai, Assalamualaikum adik-adik. Adik-adik nampak tak peta yang adik-adik tengah tengok ni? So, hari ni abang nak ajar adik-adik tentang sejarah pengakap. Harap-harap adik-adik seronok lah dengar cerita daripada abang ni. Okey, so adik-adik nampak tak yang pertama tu? Pada tahun 1907. Apa yang ada pada tahun 1907 ni? So, pada 1907, pergerakan pengakap bermula di Brownsea Island. Yang di mana Brownsea Island ni kat England tau. Lalui satu perkemahan untuk budak-budak lelaki sahaja. Okey, perkemahan ni dia dianjurkan oleh Baden-Powell. Baden-Powell ni seorang bekas meja tentera British yang berpengalaman dalam medan perang. So, disebabkan kejayaan mendorong beliau menulis buku Scouting for Boys untuk pengakap kepada kanak-kanak. Okey. So, perkembangan pengakap ni dia berkembang pesat di seluruh dunia termasuk Eropah, Asia dan Amerika. Okey, next. Adik-adik nampak tak kat peta tu pada tahun 1912? Okey. Pada tahun 1912 ni pula, Baden-Powell ni dia pergi ke seluruh dunia untuk bertemu semua pergerakan pengakap. Dari pelbagai negara, macam-macam negara yang ada pengakap. Okey. Dan kita pergi tengok pula kat 1920 tu. Apa pula ada kat 1920 ni? Okey, 1920 ni Jambori Pengakap Dunia pertama diadakan di Olympia London. Dan masa itulah Baden-Powell ni dilantik sebagai ketua pengakap dunia. So adik-adik kalau nak tahu ketua pengakap dunia, inilah dia, Lord Baden-Powell. Okey, dah tahu Lord Baden-Powell ni ketua pengakap dunia. Okey, yang ni cerita sedih sikit. Okey, beliau ni telah dianugerahkan gelaran Lord Baden-Powell of Gilwell oleh kerajaan British atas sumbangan kepada pergerakan pengakap. Tapi Baden-Powell ni meninggal dunia pada 8 Januari 1941 di Kenya. Okey, itu abang cerita sikit berkaitan pergerakan pengakap di seluruh dunia. Okey, so adik-adik dengar pula macam mana pengakap boleh ada kat Malaysia ni. Abang Amar nak sambung untuk adik-adik. Okey adik-adik, Abang Amar dia tak jadi nak sambung cerita. Abang je teruskan cerita. Okey, adik-adik tengok map ni pula. Tahun 1910. 1910 ni ada apa adik-adik? Okey, pergerakan pengakap ni dia bermula di Malaya apabila si Sen menubuhkan pasukan pengakap kanak-kanak dekat Singapura pada tahun 1910. Okey, pasukan ni turut diasaskan oleh Kapten N.M. Hashim dan Encik A.Z. Atagoff. So negeri Melayu pertama yang mulakan pergerakan pengakap ialah Pahang oleh G.M. Ledlow. Namun pergerakan ni terhenti selepas beliau meninggal. Okey, kita pergi ke 1927 tu pula adik-adik. 1927 ni pergerakan pengakap dihidupkan semula oleh H.P. Hadley dan Frisby dan Wheeler dari Jabatan Pelajaran Pahang. Selepas Perang Dunia Kedua tu, Satuan Budak Pengakap Tanah Melayu ni ditubuhkan menjadi ahli penuh persidangan pengakap sedunia pada 1 September 1957. Okey, adik tengok, ada kan 1957 kat situ. So selepas Perang Dunia Kedua tu, Satuan Budak Pengakap Tanah Melayu ni ditubuhkan. Okey, kemudian nama satuan ini telah ditukarkan kepada Persekutuan Budak Pengakap Malaysia. Okey, itu saja sejarah pengakap Malaysia. Itu saja abang nak cerita kat adik-adik. Baik adik-adik, jumpa korang di Scout Fantasy.